Orang kat dunia ni banyak cita-citanya. Ada yang nak jadi ahli geologis dan ada juga yang nak jadi ahli marin. Cita-cita yang saya sebutkan tadi, saya dengar dari rakan sekelas saya. Banyak lagi kawan-kawan saya berkongsi tentang cita-cita mereka. Kalau saya pula, saya nak jadi seorang pemburu ribut. Cikgu sedikit terkejut dengan pilihan kerjaya saya. Ibu bapa saya juga merasa ragu-ragu dengan pilihan pekerjaan saya. Mak kata pekerjaan begitu tidak mendominasi di Malaysia. Bapa juga merekomendasikan untuk menjadi guru saja. Tapi, saya rasa tak ada apa yang mustahil di dunia ni. Muka ibu bapa saya berkerut risau. Tapi, itu tidak dapat menumpaskan keinginan saya untuk menjadi seorang pemburu ribut. Beberapa tahun kemudian, kini saya telah memasuki alam remaja. Ketika itu, saya bertemu dengan rakan baik saya, Naila. Dia sangat optimistik dengan keteguhan saya. Naila juga beritahu saya dia mahu menjadi ahli meteorologi. Saya harap saya dapat capai cita-cita kami bersama. Sampailah suatu hari, Naila disampar petir di depan mata saya. Kalaulah saya tak ajak Naila untuk belajar di pondok, mungkin semua ni takkan terjadi. Sejak kejadian itu, saya mulakan salah diri. Saya kuburkan niat saya untuk menjadi seorang pemburu ribut. Walaupun dah 2 tahun perkara itu berlaku, saya masih tidak ada cita-cita yang jelas. Yang ada dalam fikiran saya cuma capai keputusan SPM yang cemerlang sahaja. Sampailah ketua kelas saya, Eli, ucapkan sesuatu. Saya tak ingat apa yang dia ucapkan. Yang saya ingat, saya menangis kuat sangat. Mulai hari itu, saya berusaha dengan semangat baru. Saya berjaya dapat keputusan terbaik dan diterima sebagai pelajar universiti bernama. Saya berjaya jadi pemburu ribut di Malaysia. Seminggu kemudian, saya keluar dengan Eli untuk rayakan pencapaian saya di pantai terdekat. Tidak sampai beberapa jam, saya perasan sesuatu yang aneh. Langit mula jadi sangat gelap. Angin mula lalu dengan pelik. Laut bergelora dengan ombak besar. Saya perasan semua ini adalah kriteria ribut taufan. Saya terus menghubungi pihak keselamatan tempatan untuk melakukan pindahan segera. Mereka terus membuat pemindahan selepas menerima laporan. Dan ribut benar-benar berlaku. Saya dan Eli hanya menghembus lega melihat kejadian ribut itu melanda di kaca televisi berita. Setelah kejadian, pihak keselamatan menghubungi saya untuk berterima kasih dan memberi anugerah kepada kecekapan saya. Dan begitulah saya berada di sini. Jikalau saya tidak tahu apa-apa tentang bencana alam pada waktu itu, saya mungkin takkan ada di sini.